ada satu teori evolusi yang mengatakan tentang the selfish gene. Apa dia? Selfish gene. Yang tu? dikatakan manusia ni daripada molekul atom ke molekul yang mementingkan diri. Apa sahaja yang kita buat adalah kerana aspek survival dan kita nak mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Boleh kupas sikit? Tahu pasal ni. Okay, sebenarnya buku idea The Selfish Gene datang daripada Richard Dawkins, yang dalam buku ni saya tulis sebagai guru saya lah. Benda tu sebenarnya satu isu juga. Orang kata kenapa kau nak berguru dengan orang yang atheist, tapi saya tak berguru dengan dia dari sudut kepercayaan agama. Saya berguru dengan dia sebab dari sudut sains, ilmu sains dia. So buku Manusia Sebelah Dam banyak ambil inspirasi daripada buku The Selfish Gene tu actually. So dia memang pengaruh yang besar dalam penulisan saya. Cuma The Selfish Gene ni dia start tiba-tiba jadi viral sebab orang cerita pasal idea yang kata itulah macam apa Izzat kata tadi, kita ni datang daripada molekul yang mementingkan diri. So first kali kita kena faham dulu sejarah selfish gene ni datang daripada mana. Dia datang daripada satu masalah yang saintis cuba nak selesaikan, which is katakan selection, proses evolusi ni dia nak bagi semua orang survive, bagi semua benda survive. Tapi survival of apa? So survival, orang dulu beranggapan yang proses evolusi memfokuskan kepada survival of individual. Contoh singa banyak-banyak singa, yang mana singa yang paling power, yang tu yang survive. Tapi ada masalah bila saintis tengok sekeliling, contoh macam lebah. Kenapa lebah pekerja? Kalaulah evolusi is all about survival of individu tu, kenapa lebah pekerja dia boleh korbankan diri dia untuk selamatkan ratu? So dekat tempat lain lagi, kenapa ibu boleh korbankan diri dia untuk anak? Padahal kalau kau cakap evolusi is all about survival of individual, kenapa dia boleh lemparkan diri dia untuk dikorbankan? So siapa-siapa yang ada behavior mengorbankan diri ni sepatutnya tak akan dipilih oleh alam. Sebab siapa contoh ada otak untuk korbankan diri dia, dah lama dah next generation, siapa-siapa yang selfish dia boleh survive. So dekat situ ada satu isu, ada dua lah masalah. Pertama dari sudut survival of individual tu, yang kedua dari sudut altruism. Behavior yang saya cerita ni tak mementingkan diri ni. Kalaulah sifat altruistik ni boleh survive, evolusi tak akan pilih dia. Sebab evolusi cuma akan pilih yang selfish sahaja. So benda tu jadi isu lah, jadi masalah. Tu ada beberapa saintis macam Josh Williams, dia buat satu buku untuk tulis pasal hakikat dia. Evolution is not only about the survival of the individual, tapi the survival of gene. Sebab genetik ni adalah apa yang bentuk individual tu. So individu ni cuma machine untuk set genetik sahaja. So mana-mana set genetik yang boleh menghasilkan individu yang bagus, yang tu boleh survive. So Josh Williams cadangkan benda tu lah. So daripada situ 1976 barulah Richard Dawkins guna idea of Josh Williams dan juga W.D. Hamilton. Dua-dua ni saintis yang memang power gila lah. So dia popularkan the concept of selfish gene. Dan macam mana nak jawab bila kita tengok lebah ni, kenapa pekerja korbankan nyawa dia untuk ratu? Bila kita tengok balik, rupa-rupanya pekerja lebah dia tak boleh mewariskan genetik dia. Yang cuma boleh wariskan genetik dalam sarang tubuhan cuma seorang je, ratu. So the pengorbanan oleh individu lebah tu adalah untuk protect gene kepada lebah ratu tu. So gene ialah apa yang kita panggil sebagai unit of selection sebenar. Dia atom kepada proses evolusi. Evolusi tak akan berfungsi tanpa individu yang survive, tapi individu tak akan survive kalau tak ada set genetik yang survive tu. Individu akan mati, ayah, mak akan mati, tapi set genetik mereka akan terus hidup turun kepada anak. So gene tu yang immortal dalam kes ni. So gene yang boleh survive adalah gene yang selfish sahaja. Dari situ kita boleh jawab, mak yang korbankan diri kepada anak tu, sebab apa mak tu boleh korbankan dia? Bukan sebab, of course lah, sebab mak tu sayangkan anak, tapi at the same time sebab anak tu bawa separuh gene dia. Okay. So mak tu tengah selamatkan half of her gene, kalau kita nak guna bahasa yang ringkas lah. So that's why the selfish gene theory of evolution tu, ataupun kita panggil secara teknikal gene centric view of evolution. Kita melihat evolusi dari sudut gene, yang tu jadi popular.
bila Dawkins publish buku tu, Selfish Gene, pada tahun 1976, benda tu meletup. Dia ubah the whole biology. Sebab sebelum ni orang duk tengok benda tu dari sudut individu. Kita nampak manusia ni, mata apa semua ni, okey, saya tengah cakap tadi kan pasal proses evolusi yang membentuk mata semua ni, tak. Bawah mata, belakang mata tu ialah gene untuk mata tu sebenarnya yang penting. So gene yang akan diwariskan hanyalah gene yang menunjukkan sifat selfish. Tapi dekat situ orang start salah faham. Lama-lama bila orang cakap macam, oh kita ni tak hasil benda molekul yang penting diri apa semua, sebab mereka ada salah faham di antara penggunaan perkataan selfish dalam sudut dua benda. Pertama, selfish dari sudut morality. Macam kita selfish, maksudnya kita nak makan ni, kita nampak orang lapar, kita tak bagi dia makan. So yang tu selfish, yang orang faham. Sebab orang kata macam, oh selfish, adakah kita ni tak patut diciptakan oleh molekul yang selfish? Tak boleh kata macam tu. Jin dia tak ada sifat morality macam kita. Dia tak ada sifat jahat ke apa. Sebab bila kita kata kita selfish, kita jahat lah. Tapi mengatakan selfish kepada jin tu menggunakan konteks tu, macam kata biskut yang happy. Mana ada biskut happy? Faham tak? Dia macam tak make sense. Bila Dawkins tulis perkataan selfish gene, apa dia maksudkan ialah gene yang mengutamakan survival dia saja, dia buat kerja dia in the expense of other gene. Maksud dia macam gene tu dia tak kisah orang lain ke apa, yang penting dia yang survive. Which is dia tak ada niat apa-apa sebab dia semua susunan maklumat saja. So itulah maksud selfish gene yang saya cerita ni. Kalau saya boleh simplify aku tahu hang tak faham. Aku pun tengah-tengah fikir macam mana aku nak simplify. Okay, saya cuba simplify. Genetik adalah information yang membentuk DNA manusia, betul? Maksudnya, contoh katakan kita ambil satu keadaan alam yang mendesak kita untuk mengubah. Ataupun mungkinlah kuku ni daripada patutnya bulat, patutnya jadi kotak. Kan? So, genetik ni akan berlawan dan berperang. Dan genetik mana yang paling power untuk membentuk dan menyesuaikan alam tu akan menang. Menang, betul? Dan itulah yang dipanggil sebagai the selfish gene, sebab dia untuk menyesuaikan dengan keadaan alam, dia perlu melawan dan menyingkirkan orang lain. Betul. Untuk diri dia sendiri. Untuk memastikan maklumat yang ada pada diri dia dan pada DNA diwariskan kepada orang lain. Tapi dia tak ada elemen perancangan dekat situ. Dia macam dia ada je. Yang mana dipilih yang tu je lah. So bila masuk masa selfish tu, sebab yang saya cerita again, interaksi dengan apa tu, interaksi dengan macam manusia tadi tu kan, dia kata mak selamatkan anak punya model tadi. Katakan ada dua situation di mana satu, mak dia tu akan selamatkan diri dia saja, dia tak selamatkan anak dia. So dia takkan ada macam anak dia tak boleh survive. Bila anak dia tak boleh survive, anak dia tak boleh bawa genetik dia yang separuh tu. So that's why gene tu tak boleh nak hidup. So selfish punya teori tu habis lah. Sebab mak dia selamatkan diri sendiri. Contoh betul. Dia tak nak pergi ke tak nak selamatkan anak dia untuk lepaskan ni half gene tu. Tapi ini konsepnya, konteks dia adalah contoh mak dia nak selamatkan anak. Tapi genetik dia punya konsep tu adalah genetik, bukannya pada mak dia kan. Maksud kalau mak kau ceritakan pasal mak tu adalah emosi dia. Betul? Boleh katalah macam tu. Tak, tapi satu lagi lah, saya boleh rumuskan lah. Dia kata macam satu lagi, the selfish gene punya teori ni, dia menyelesaikan konflik altruism tu, sifat tak pentingkan diri ni. Macam dia kata benda tu sebenarnya dua side of the same coin je. Kau memanglah kau tak penting. Bila mak selamatkan anak, mak tu memang tak pentingkan diri. Tak ada siapa cakap mak tu macam jahat ke apa. Mak tu sangat baik lah. Tapi mak tu memang orang kata reciprocal altruism. Maksudnya dia tak pentingkan diri tapi selected. Dia takkan selamatkan, dia tak selamatkan anak siapa-siapa, tapi anak dia. Yes. Contohlah katakan mak tu dia nampak 3 budak jatuh dalam sungai. Dia akan salah seorang tu anak dia. Of course dia akan selamatkan anak dia. Itu tak bermaksud dia pentingkan diri. Sebab macam dia selamatkan anak dia je, kenapa tak selamatkan anak orang lain? Tapi kat situ kita nampak, of course kita dibentuk oleh set gene yang molekul yang memang bias kepada satu-satu benda je. Mak tu of course dari sudut macam social, mak tu selamatkan anak sebab apa? Sebab dia dah sayang anak tu. Tapi dari sudut genetik belakang, rupanya anak tu simpan separuh daripada mak tu. Dan mak tu selamatkan dalam keadaan dia tak fikir pun, mak tak perlu study genetik untuk tahu yang tu separuh genetik dia ke apa. Tapi as long as emotional bonding dengan anak tu dah established, mak memang akan selectively selamatkan anak dia for the preservation of her selfish gene. Itulah. Tapi satu lagi salah faham, orang cakap macam selfish gene ni salah, which is of course dia bukan salah, saya lebih kata dia outdated.
Dah ada macam model lain yang lebih orang kata menyeluruh lagi lah. Tapi sampai hari ni saya dah still dapat kata selfish gene merupakan idea dalam evolusi yang kontroversi dan juga antara yang paling berpengaruh lah. Itulah. Isu pasal evolusi ni sebenarnya banyak kontroversi lah kan. Terutamanya orang Malaysia, dia tak boleh menerima tentang konsep evolusi sebab selalunya kaitkan dengan monyet dan sebagainya. Dan dikaitkan dengan agama. Macam mana kita nak, salah satu kita nak memurnikan adalah kita cakap pasal isu Adam tu kan. Ada satu istilah yang kita panggil Adamic exceptionalism. Exception, itulah. Pengecualian Adam lah. Betul. Senang. Kemudian orang masih tak boleh menerima tentang macam mana manusia ni macam ni lah tiba-tiba nak berevolusi. Sebab macam mana ayat Zameh masa dia nak cakap, kalau dia nak cakap pasal ada orang menggunakan agama dan juga teori ni, dia guna ayat apa? Dia macam mendamaikan, dia cakap mengharmonikan. Mengharmonikan. Dia kata apa? Dia akan menerima je. Dulu kan dia macam dia selalu betul. Fight juga kan. Sebab dia cakap dulu dia rasa dia rasa agama dengan sains tak boleh diharmonikan. Mana-mana daripada agama kita terima, tapi dia takkan cuba menggabungkan. Tapi dia kata ada titik which is yang dia mencari titik kita mengecualikan Adam tu lah. Betul. Antara titik dia. Aku dah lupa dah soalan aku tadi. Sorry. Macam mana kau nak mencari? Okay. Pasal isu, ada macam mana kalau ada orang kata yang macam yelah satu titik pasal agama ni, macam sains evolusi ni memang sangat jauh dengan orang terutamanya orang di Malaysia lah. Tapi dengan idea evolusi ni lagi, kemudian saintis-saintis yang bawa perkara dapatan-dapatan yang macam ni, dia akan macam menyebabkan orang semakin jauh dengan sains. Macam mana? Maksud dia macam kata dah lah orang tak faham pasal evolusi. Tapi tiba-tiba bila orang saintis-saintis kat luar negara bawa dapatan yang lagi membuktikan evolusi, orang lagi jauh. Saya rasa sebab tu lah kita kena cakap pasal benda ni. Dia kena ada di pertengahan, orang tengah di antara masyarakat biasa dan juga saintis. Sebab kalau saintis, dia ada masalah di mana dia harus memfokuskan kerja dia, career dia dengan penerbitan, dengan kerja-kerja kajian semua. Yang itulah cara dia bekerja, cara dia dapat gaji dan sebagainya. Tapi semakin saintis jumpa dapatan baru, benda tu semakin jauh daripada pengetahuan masyarakat umum. Lama kelamaan dia jadi satu keadaan yang tak silap saya, Carl Sagan, saintis tu cakap yang dia ada satu gap yang sangat besar di antara masyarakat umum dan juga saintis. So kena ada orang tengah yang menjadi gap tu. So salah satu contoh dia ialah Dr. Zamil lah. Dia salah seorang orang kata popular science ataupun science communicator. Kena ada science communicator yang bawa turun ilmu yang saintis ni kepada masyarakat secara umum je lah. So, sebab itulah saya rasa evolusi tu kena cerita kepada orang supaya orang boleh anggap yang evolusi ni memang tak ada kaitan, macam tak ganggu kita punya keimanan, tak ganggu agama kita pun. Dia sebenarnya satu cabang sains yang sah. So bila orang ada persepsi yang bagus terhadap evolusi, dekat situlah baru ilmu daripada evolusi itu boleh didatang, boleh di-develop jadi silibus, jadi part of biology, boleh buka dan boleh jadi orang kata research punya program. Itulah. Tapi kan macam mana kita nak buka minda orang kan untuk terima benda-benda macam ni? Kalaulah saintis ataupun orang-orang kat luar ni pun boleh come up dengan teori macam selfish gene tu, yang menyebabkan macam kita ni macam orang jahat pula terpecahkan diri sendiri. So macam mana kita nak centerkan untuk bagi dah cakap aku ni perfect. Faham. Kan Tuhan dah jadikan aku perfect. Tiba-tiba ada someone saintis yang come up dengan teori yang mengatakan kau ni datang daripada selfish gene. Itu macam mana kalau itu? Dia kena faham teori tu apa, yang bila orang cakap pasal selfish gene kena faham betul-betul lah apa. Dia hakikat dia macam secara morality ni lah. Kita terus again saya kata kita kena pandai bezakan di antara selfish morality dengan selfish yang alamiah. Secara alamiah ni semua kehidupan sebenarnya selfish. Sebab contohlah kalau kau makan nasi hari ni, kau makan nasi, kau sebenarnya dah nafikan nikmat nasi kau, rezeki kau tu daripada orang lain. Bila kau ambil nasi tu, bila kau tangkap seekor ikan tu, atau apa Steven Pinker cakap lah, bila kau tangkap ikan tu, kau sebenarnya dah menolak nikmat ikan tu daripada orang lain lah, sebab kau ambil untuk kau seorang je. So faham tak? Dia bukan bila kita kata kita ni daripada selfish molecule, tak.
even Dawkins dalam buku dia cakap, kita let us be someone yang lebih tinggi daripada proses Darwinian yang membentuk kita. Sebab dia cakap pasal proses Darwinian, dia proses yang penting diri lah. Tapi proses penting diri yang dia maksudkan tu ialah alamiah, bukan morality. Yang mana setiap apa sumber kita ambil ni secara tidak direct sekalipun kita akan ambil hak orang lain. Hak orang lain. Contoh duit yang kita simpan daripada gaji kita. Kita dah nafikan duit tu, nikmat tu patutnya kita bagi semua pada orang lain. Tapi of course tak boleh sebab kita nak survive. Survival tu memang dari secara alamiahnya selfish in nature. So sebab itulah bila orang cakap, oh kita ni datang daripada molekul yang selfish, benda tu doesn't necessarily means yang benda tu buruk pun. Yang tu just fact of life. In order untuk kita survive, memang akan ada penafian kepada orang lain in expense of others. Tapi tak seharusnya jadi macam tu. Kita seboleh upaya selamatkan orang. Walau contoh macam orang kata menyebabkan orang rasa salah faham, oh evolution is sort about macam survival of the fittest. Siapa yang paling kuat saja ni, yang lemah dibiarkan. Ada macam tu. Kita disebabkan kita ada empati, wujud proses alamiah yang membentuk sifat empati ni membolehkan kita survive sebagai satu spesies ke depan. So lama kelamaan bila kemajuan teknologi maju semua, kita buat hospital untuk selamatkan orang-orang lain. So apa yang didesain untuk proses evolusi untuk melangsungkan hidup kita ni, tak semestinya kita kena ikut format dia. Contoh lagi senang, yang ni censored sikit lah, 18 SS lah. Contoh macam seks lah, boleh sebut pasal benda ni? Boleh. Okay. Contoh macam seks. Proses evolusi membentuk orang yang bernafsu. Sebab kalau orang tu tak bernafsu, dia tak nak buat seks. So bila tak buat seks, dia tak ada dia tak akan ada keturunan. So semua kita hari ni datang daripada leluhur yang memang bernafsu daripada dulu. So sebab benda tu dah shape kita punya otak. Tapi kita tak semestinya kena ikut apa yang proses evolusi tu buat. Ada orang dia salurkan proses alamiah ni dengan cara yang sihat lah, dengan cara yang moral, iaitu dia berkahwin. Let's say. Tapi ada orang yang memilih untuk menganiaya orang lain. Contoh dia ambil hak dia, dia punya innocence dia lah, dia rampas lah, if you know what I mean. So ada yang dia duduk dalam bilik buat benda tu seorang-seorang. Walau sebab otak dia suruh buat, tapi dia tak ada akses kepada pasangan. So faham tak? The alamiahnya ialah kita manusia yang, kita makhluk yang horny. That doesn't necessarily means a bad thing. That's just fact of life. So apa yang kita buat dengan apa yang alam bagi kat kita itulah yang menentukan morality ni kita macam mana. So samalah, alam membentuk kita sebagai makhluk yang selfish. Kita ambil something in the expense of others. Tapi macam mana kita gunakan tu untuk tolong orang, macam mana kita gunakan apa yang kita dapat untuk survival kita sekadarnya, kemudian lebih kita bagi kat orang lain, yang tu atas pilihan kita. Sebab tu apa Dawkins cakap, walaupun kita daripada selfish gene, tapi the way kita gunakan hidup kita tu yang define who we are. Saya rasa sebenarnya isu selfish gene adalah interpretation orang tentang definition. Sebahagian besarnya. Sebab kita define selfish tu sebagai sesuatu tingkah laku yang tak baik. Sedangkan apa yang difaham tentang selfish gene bukanlah tentang isu morality atau benda yang black and white. Apa yang Dawkins cuba nak tulis dalam buku tu cuma nak jawab sebab apa sesetengah sifat altruism ni wujud. So sebab itulah yang dia guna idea daripada W.A.D. Hamilton yang kata macam gene ni bukan sifat individu saja. Gene ni boleh datang daripada bertindak luar daripada individu tersebut. Contoh mak 100% gene dia, tapi anak tu ialah 50% gene dia. So dia masih sifat altruism dia tu terpilih sebab dia bukan nak selamatkan diri dia saja, tapi dia nak selamatkan 50% gene tu yang nak pergi ke depan. So yang tu je apa yang Dawkins cakap. Benda tu kita tak patut gunakan sebagai kata macam secara moral dia, kita ni semua selfish dan kita kena bertindak selfish. Yang tu interpretasi yang salah terhadap ni. Apa yang Dawkins cuba buat dalam selfish gene ialah nak jawab persoalan sains evolusi. Bukan nak define, nak buat satu sistem, bukan nak buat satu sistem morality. Untuk saudara Tuan Lokman. Kalau Tuan Lokman kan, pernah tak macam berjumpa dengan orang-orang yang mungkin menolak 100% benda ni dan berdebat dengan bila Tuan Lokman utarakan benda macam ni dan dia berdebat buka pentas and then bercakap pasal benda secara ilmiah ke apa ke, ataupun mungkin bergaduh sendiri ke dekat social media, tak pernah ke? Banyak je jadi. Oh iya ke? Selalu lah sini. Itu macam apa pendekatan Tuan Lokman dalam itu? Cakap je lah dengan dia, macam cuba kita cakap je lah. Tak boleh lah, saya tak kisah pun kalau orang tu nak terima ke tak. Kita bukan nak dogmakan orang, kita bukan nak suruh orang accept kata tak, kau salah, tapi kita present the facts je lah. Aku present the fact. Kalau kau nak dengar, kau dengar lah. Kalau kau rasa benda tu salah, salah lah. Tapi selalu ada orang tanya bila sembang lah, orang cakap macam
kenapa nak tahu pasal benda ni, kenapa penting nak tahu. Itu yang tu. Bila aku dengar tu, ya Allah, malas lah. Sebab macam kau tak rasa curious ke dengan life kau ni? Macam kita datang daripada mana, kat mana kita sekarang, kita nak pergi mana, asal usul kita kot. That's why so yang tu, kalau siapa yang tanya macam tu, memang yalah, kau tak betul-betul tak fikir betul-betul lah. Tapi salah satu saya rasa kenapa orang menolak banyak teori evolusi, kerana orang tahu penciptanya antara Darwin, walaupun ada kontroversi dia etis ataupun tidak. Kita tahu kebanyakan yang zaman teori evolusi ini dipopularkan adalah ketika zaman Enlightenment, which is ketika itu ramai etis. Dan zaman itu juga agama di Eropah, kejatuhan gereja dan sebagainya. Tapi orang tak tahu yang kenapa salah satu sebab sejarah Enlightenment hadirnya saintis-saintis yang hebat ni adalah disebabkan tamadun Islam sendiri. Tamadun Islam sendiri, betul. Dan korapnya ketika institusi agama di barat dengan gereja yang menjual isu surat taubat dan sebagainya kan. Kerana itu ramai saintis yang cuba menolak agama dengan mengangkat sains. Sebab sains ni kalau kau faham, sebenarnya dia bukannya nak membuktikan sains betul. Sains ni adalah mencari kebenaran. Dia mencari dapatan. Salah satu, bila contoh kita buat research, kita tak boleh nak menentukan apa yang kita nak dalam dapatan kita. Kita nak mencari apa yang sebenarnya yang terjadi untuk membuktikan apa yang kita nak tahu. So itulah sebenarnya apa yang saintis-saintis ni, walaupun kedengaran macam sangat pelik, sangat janggal kan. Tapi sebenarnya dia cuba untuk mencari kebenaran, untuk cari dan membuktikan apa yang jadi daripada masa lalu. Betul. Dan saya rasa kalau kita faham dan memurnikan fahaman orang tentang saintis yang cuba untuk membawa dapatan sains walaupun pelik ni, sebenarnya adalah satu jalan untuk dorang sebenarnya membawa kepada hal-hal yang benar dan menyampaikan maklumat ataupun ilmu yang bersifat benar. Kita mungkin boleh buka mata, sebab kita selalunya ni, kita masuk neuroscience lah kan. Manusia ni kan selalu tak boleh bebas daripada bias, black and white. Betul. Kita selalu fikir benda tu black and white. Dia ni baik, okay, kita boleh terima. Dia ni atheist, dia ni jahat, dia ni mesti nak bawa dogma-dogma yang tak baik. So ini adalah benda-benda yang biasa yang saya rasa kenapa orang selalu menolak evolusi. Betul. Sebab cognitive bias kan kita kata. Dia confirmation bias lah salah satu yang paling susah kita nak buang. Sebab confirmation bias ni, untuk pengetahuan, dia macam kita dah ada satu set kepercayaan, pemikiran. Tapi dan bila kita tengok luar, kita cari bukti-bukti tu hanyalah untuk menyokong set fikiran yang kita ada in the first place. Macam tu lah. So ada banyak lagi contoh kognitif. So bila orang dah start pegang yang kata macam, manusia ni semua tak ada proses evolusi ni, memang dah tercipta sebagai makhluk yang paling sempurna. Walaupun kita tak tahu pun kriteria sempurna tu macam mana, cuma didefinekan sebagai intelek saja. Tapi kalau kita nak cakap sempurna cacing mengekstrak tanah tu pun sempurna juga. Kita tak sempurna dari sudut tu contoh. Tapi sebab dia dah ada preconception yang kata sempurna manusia ni, so apa-apa bukti yang kontradik dia tak akan terima lah contohnya. So sebab in order untuk terima benda tu, kau kena dismantle balik semua kepercayaan yang kau pegang sama dia. Dan benda tu sangat sakit. Sangat sakit dan sangat lama. Sebab tu benda yang macam buku ni ataupun idea yang saya ke tengah ni, dia slow burner lah orang kata. Dia take your time. Dia saya takkan, of course kau tak expect. Macam dia macam jangkitan kuman datang masuk dalam badan kan. Memang badan akan demam lu, relax lu. So apa yang orang marah buku ni nak kena diharamkan dan sebagainya tu, cumalah pada saya reaksi yang expected dan acute. Dan tunggu dulu, lama-lama orang akan mula-mula, bila kita keep on cakap lama-lama orang akan desensitize. Orang akan faham, okay, rupa-rupanya macam ni sebenarnya kita asal-usul manusia. So benda tu is part of the process lah. Even masa Darwin sampaikan teori evolusi ni pun, orang tak terus accept. Ada yang accept, ada yang tak accept. Of course, sampai hari ni. Dulu berdebat lagi dahsyat. Berdebat sampai pegang Bible apa semua. Cakap, korang percaya ciptaan Tuhan apa semua kan. Captain Fitzroy, Captain yang duduk dengan Darwin masa HMS Beagle punya pelayaran dia ke Galapagos apa semua tu, dia yang lawan Darwin masa tu. So of course lah, masa tu tak lama lepas perdebatan tu dia sendiri. So which is benda tu sebenarnya tak, of course tak straight and white lah. Sejarah manusia satu kompleks lah. Tapi saya harap satu hari nanti Malaysia akan rasa macam teori evolusi ni lah benda biasa je. Macam tu lah.